masalah lah ni. Ni jam ke-5. Cut off pukul 6. Ada sejam lagi. Ada 8 kilo lagi. Mana ni? Kan pergi sekali. Oh. Tak ada logo, so lebih dah dekat dia. Happening kat sini. Sejuk apa panas. Smoke ya. Ya, dah buat backflip dah. Main-main jatuh dah lah semua dah lagi. Kata ais pun banyak. Oi, ni banyak gila. Okay, run. Aku dah record bodoh. Cakap mana? Video di awal. Kalau start event kami kasi video di awal. Mandatory item. Boleh kan. Permulaan hujan. Hujan ni kawan. Hujan noh. Penuh lah malam ni. Sama kita tak boleh hujan kot lagi. Cuma track hujan. Hilang. Mana ya? Ini jijen. Dah menui. Kita pergi hujan. Masuk sikit. Tadi guna phone. Ni kita guna GoPro. Oi. Pijak. Okay, ada lagi beberapa jam lagi untuk lari. So let's go lah. Doa yang terbaik, tidur pun tak cukup ini. One Piece. Son barang. Yang penting untuk baru. Okay, jom. Selamat datang. Lo gelap ah. Aduh. Dia mata dia perlu. Okay, kami dah sampai dekat receptionist untuk lari 60 kilo selama ultra. Semoga kami finisher dah. Tak ada PB apa. Sebelum ni So, sekarang baru jam 11.42 untuk mulakan kita punya pengembaraan. Terbuka untuk 550 peserta. This is your 60 camp. Get ready by yourself. Please see your watch and make sure your GPS is still on. Alright? saya video dua nama info dia. Oh, cerah oi. Bagi sepatah kata dua kata. So good luck, all the best, game Binjai. Hidup Binjai. Oh, 3 orang. Bakal betul. Tetapi penantian Yang mata jemeh. Syabio. Awak pula. Legit wah. Training teruk kan? Tak cukup tidur.
How do you feel right now? 3, 2, 1. Batam dah 60 kmc. Jangan tidur atas bukit. Jangan tidur bawah bukit. Keren kan baru 100 meter pertama. Manis bang, tebikai manis bang. Tebikai manis bang. Bisa. Dua kilo. Start hiking. Tak. Habis dah? Habis puncak. Oh. Habis dah. Alhamdulillah. Sampai puncak. Sekarang dah masuk 7 km. 7 km. Itu checkpoint pertama untuk 60 kilo. Ni apa dia? Ni chicken wrap tapi cabut lidi dulu. Ha? Oh, Ada lidi ni. lidi cabut dulu. Alright. Jadi
di checkpoint nombor 1 untuk 60 kilo. Memang barak ni. Ini kita slow-slow ya. Bulan bintang malam ni cantik, tapi itulah tak nampak. Jangan lupa subscribe guys. Sekarang dah masuk 10 km. Jalan pelan-pelan je. Bulan penuh ni. Let's go. Checkpoint nombor 2 untuk 60 km. Okay gang, sekarang dah masuk KM 20, pukul 5 pagi. CP yang ketiga kami akan ada dalam 4 km lagi untuk menunaikan solat subuh lagi. Gelap ni, masih okey, slow and steady. Gelap mate, sorang-sorang. Checkpoint 4, checkpoint untuk nombor 3 untuk 60 km. Alright, dah masuk 23 km. Let's go. Okay gang, good morning. Jam dah masuk ke 7. Ya, tadi sembahyang subuh kat tepi jalan. So sekarang ni baru 28 km, nak masuk 29 lah sikit lagi. Kena naik bukit 3 beradik. Mangkau lah. Dah masuk 31 km. Downhill sampai ke CP5 tadi. Honok pun duk bebai. Bila nak habis. Bila nak habis tu. Sampai CP5. CP Felda hijau. Panai. Selesai makan, selesai refill. So saya nak ucap terima kasih kepada Ikhwan memberi pinjam spek mata. Spek mata ni dia buat Long Island. So saya mengambil Sifu punya lah orang panggil power. Okay, baru separuh masa pertama baru settle. Ada lagi 30 kilo lagi. So jam pukul 9
Perjalanan semakin mencabar. Tambah pula dengan matahari. Memang best. Hadap je lah. Dan di finish dengan DNF. Oh, panas. Oh. Panas. Ultra. Oh, dapat dah. Tak dapat. Tunggu ni. Tunggu second slot. Oh, dia pada buka. InsyaAllah. Tunggu orang nak jual Oh, mahal dia pun jual. Dah ujung-ujung Ni orang lain-lain jalan. Guys, dah masuk 40 kilo. Lagi 23 kilo lagi. Dengan cacatan masa 10 jam. Panas, panas. Kembali jalan tar yang panas teruk. Lagi 22 km. Dah baru masuk 43 km. Panas. Ada tempat sungai. Baru jumpa sungai. Ni baru betul. CP haram. Ya bang, terima kasih banyak-banyak. Buat belanja sampel ni. Lega. Alhamdulillah, perut pun kenyang. Semua pun dah refill. Lega. Sebab CP last kami 6 kilo lagi. 6 kilo menjauh tu. Penat mate. Panas. So sekarang dah masuk KM ke 50. Subscribe guys. 50 bukan 50. Lebih dah ni. 51 maaf. 51 lah. Ada balance lagi 15 km lagi. Mudah-mudahan kami tak injured lah. Alright, let's go. Ada masalah lah ni. Ni
Ni jam ke-5. Cut off pukul 6. Ada sejam lagi. Ada 8 kilo lagi. Macam mana ni? Agak dia orang bertimbang rasa lah. Tak boleh dah nak pecut Just fast walk saja. Oh, let's go, let's go. Jangan lagi. Janji habis. Janji habis. Janji jangan naik pick up. Janji jangan naik pick up. Mana dia bawah? Ya, berjaya menghabiskan juga. Jam habis bateri, Mat. Tapi nasib baik time 61 km. Indonesia tak ada. Ha? Dah tak ada. Tak ada. M boleh? M boleh. M lah. Boleh pergi kurus badan. Baik, terima kasih.